sekali dengan air dia. Berasa tom yum. Hello guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dalam rancangan masak memasak guys. Okey, hari ni saya nak share resepi. Ni resepi ni lain sikit daripada yang lain. Okey, resepi apa? Hari ni kita nak buat tom yum lychee guys. Ni tak pernah dibuat orang tapi saya pernah je buat. Rasa dia okey, sedap. Korang tengok bahan-bahan sini. Lauk dia seafood, sotong udang, kemudian cendawan. Macam dia kat sini macam biasa. Serai, lengkuas, daun limau nipis, cili padi, tomato, bawang. Yang terpenting kita kena ada lychee. Lychee 1 tin. Macam mana cara buat dia supaya dia sedap, korang tengok video ni sampai habis. Jangan skip. Okey, nanti skip korang salah faham pula. Lepas tu komen yang bukan-bukan. Okey, sekarang jom masak. Kuali, kemudian kita buka api, mi air. Air ni air rebusan ayam. Ini dalam 3 sendok. Okey, first serai. Serai kita guna 2 batang. Serai, kemudian lengkuas. Janganlah, agak-agak je. Kemudian bawang merah. Kita guna dalam 5 lah. Okey, guys. Tomato 1 biji. Okey, kemudian kita campur sedikit cili kering. Okey. Taruh sini dah bahan-bahan yang kita dah potong tadi, semua kita dah taruh. Yang dengan bahan-bahan yang kita dah kisah tadi, yang kita sediakan tadi. Sebab apa? Video kita terputus, bateri habis pula. Okey, untuk perasa, jom sini. Okey. Gula tak payah taruh tau. Kita taruh sedikit Ajinomoto je. Kemudian kicap sotong. Kemudian sos tiram sikit. Sos cili sikit. Okey, kemudian kita taruh sini. Kemudian baru kita masukkan sotong. Apabila dah mendidih baru kita masuk sotong udang. Lychee 1 tin. Sekali dengan air dia. Kemudian kita buka api guys. Kemudian kita perahkan limau nipis. Limau nipis guys. Kita tunggu dia mendidih sekejap. Okey guys, tom yum lychee kita dah siap guys. Okey. Air sekali kita nak taruh ni. Cendawan. Pula. Okey, beres. Jom tengok. Kita masuk cendawan. Okey, daun ketumbar. Korang tengok. Ada lychee guys. Ada lychee, ada lauk, ada sayur semua. Okey, kemudian susu cair. Siap. Dah siap. Boleh kita ikat. Okey, kita nak rasa. Kemudian kita bagi komen macam mana dia punya rasa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedap guys. Sedap. Kalau korang cuba kat rumah, korang jangan taruh gula tau. Gula tak boleh taruh sebab dia lychee dia dah manis kan. Jangan taruh gula. Garam je, garam dia tak perasa sikit dah. Okey dah, mantap. Okey, selamat mencuba. Macam biasa, jangan lupa follow. Yang paling penting follow dulu. Follow, like, share, komen. Okey, selamat mencuba dan semoga membantu dan bermanfaat untuk kepada semua. Okey, bye bye. Assalamualaikum.